Ramai juga kat luar sindir itu nama PKR tu bukan Parti Keadilan Rakyat, itu Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Okay. Ramai juga keluar sindir kan. Saya rasa saya terpaksa setuju juga dengan komen-komen macam tu. Dah jadi macam Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Kalau tak suami, bini. Kalau tak bini, anak. Kan? Okay. So, it reminds me of Indian politics. Of what's happening in Tamil Nadu kan. Okay. Dan tu anak cucu. Betul. Saya rasa 10 tahun akan datang cicit pula yang akan mentadbir Tamil Nadu kan. Saya rasa itu pun kita boleh ketengahkan sebab rasanya cucu pun dah pergi ke PMO. Itu adik. So mungkinlah itu next generation. Yeah, so bertemu kembali dalam episod ke-9 podcast Sembang Santai bersama saya Sanjeevan dan Saya Sudan. Ingat lagi kami tak? Takut terlupa kan? dah lama dah datang. Sudan ambil cuti panjang ni Sudan. MC ke beraya? Beraya juga. Ini dipanggil beraya telajak. Raya terajak lah. Sampai ke Mei. Semua biasanya raya 30 hari, kita beraya 40 hari. Walaupun kita tak sambut, tapi kita sambut je lah. Balik raya je dah gemuk balik. Betul. So, how's things Sudan? Good. Banyak perkara yang tengah berlaku Dalam negara kan? dalam dunia ni, di dunia secara global dan juga secara nasional. In the country also. So, why not kita start dengan what's happening in the country first? Okay, boleh. Sekarang. So, kalau kita tengok sekarang, isu yang sedang hangat diperbincangkan dalam segala media sosial, mana-mana individu yang kita jumpa kat luar pun, semua bercakap mengenai pemilihan parti, PKR. Betul. Jadi apa pandangan Sudan? Baik. Pemilihan parti PKR ni amat washed up by everybody. Sebab ialah parti utama. Betul. PMX. Ya, kita punya pemimpin, Perdana Menteri kita. Dan isunya bukan timbul pasal pemilihan itu sendiri, tetapi mengenai pergolakan yang berlaku di kerusi tertinggi. Paling penting ialah kerusi timbalan presiden. Dulu Rafizi memang safe seat lah. Tapi macam hari ni macam not so sure. Apa you rasa, brother? Did you notice that? Zaman saya berada dalam PKR adalah zaman yang berbeza. Okay. Zaman tu betul lah ada orang kata parti derita. Okay. Betul lah. Tapi at that point of time, bila saya bertanding dalam pemilihan parti 2014 and all that, things were so different because you are not the government. You don't have power. Jadi tak ramai sangat pun yang nak bertanding pada ketika itu. Okay. And then orang yang bersungguh-sungguh bekerja dalam parti, yang bersungguh-sungguh nak jadi kerajaan je yang datang nak bertanding. Tapi saya tengok hari ni selepas menjadi kerajaan, ramai nak jadi calon dalam pemilihan parti. Jadi zaman tu dah berubah. That one because Bukan lagi zaman derita. Bukan. Hari ni zaman mewah. Zaman mewah. So, because I formerly from PKR. So, Okay. I think I know in and out about PKR. Ramai juga kat luar sindir itu nama PKR tu bukan Parti Keadilan Rakyat, itu Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Okay. Ramai juga keluar sindir kan. Saya rasa saya terpaksa setuju juga dengan komen-komen macam tu. Dah jadi macam Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Kalau tak suami, bini. Kalau tak bini, anak. Kan? Okay. So, it reminds me of Indian politics. Of what's happening in Tamil Nadu kan. Okay. Dan tu anak cucu. Betul. Saya rasa 10 tahun akan datang cicit pula yang akan mentadbir Tamil Nadu kan. Saya rasa itu pun kita boleh ketengahkan sebab rasanya cucu pun dah pergi ke PMO. Itu adik. So mungkinlah itu next generation. Yeah, so but what's happening today? I think I already anticipated this. Okay. Saya dah boleh nampak benda ni akan terjadi.
bila pemilihan parti bermula, sejak sebelum pemilihan parti bermula, tak timbul pun nama Nurul Izzah untuk nak bertanding pada ketika itu. Tapi pada ketika itu saya dah I told some of my close friends lah that Nurul Izzah might make a comeback in the party election. And especially because it is gearing towards election kan? Correct. Dia perlukan, you need a platform. She needs a platform. Yeah. So bukan MP, bukan senator, bukan apa-apa, bukan pegawai khas, so she needs a platform. Dia biasanya kalau sebuah parti itu jadi kerajaan dan memegang kuasa, macam contohnya Timbalan Presiden yang ada sekarang lah, Rafizi. Rafizi merupakan seorang ahli parlimen, seorang menteri. Sebaliknya Nurul Izzah bukan ahli parlimen, bukan menteri, tak ada jawatan dalam kerajaan. So bila orang yang tak ada jawatan, yang bukan ahli parlimen, bukan adun, lawan dengan calon yang ada jawatan dalam kerajaan dan ahli parlimen dan sebagainya, biasanya perjalanan tu susah. Perjalanan tu susah. Tapi the biggest advantage yang Nurul Izzah ada pada hari ini ialah anak PM. Betul? Anak PM dan anak presiden parti. Betul. So itu menjadi kelebihan untuk Nurul Izzah. Added privilege lah. Added privilege. Added value. Added value. Added value lah. Okay. So saya rasa tak timbul nama selama ni, tiba-tiba timbul. Dan kalau kita tengok pemilihan cabang yang berlaku, banyak juga cabang yang menyokong Rafizi Ramli kalah. Itu pelik kan? Sebab macam mana kepalanya lain, badannya lain. Itu menjadi satu isu kontroversi. If you look at cabang-cabang, antara bantahan yang ditimbulkan, ketua cabang menang cai lain daripada cai lain. Timbalan dan ke bawah semuanya cai lain. Betul. So mana mungkin macam tu? Dan saya dengar yang biasanya kepala tu tak menang tu daripada Kem Rafizi. Yes. I boleh bagi satu contoh yang terjadi depan mata saya. Pemilihan cabang Jempol. Okay. Jempol, bila pemilihan tu diadakan, orang lain yang bukan bukan daripada geng Rafizi menang. Dan geng yang menang tu pun bukan menyokong Menteri Besar pun. Tiba-tiba calon yang menang tu dibatalkan kemenangan dia. Sebab dengan alasan kononnya dia ni masih ada keahlian dalam parti pejuang. Bila orang buat nomination untuk nak bertanding pemilihan parti, takkan you tak buat vetting, tak buat check, background check apa semua kan. Bila dah bertanding, dah menang, tiba-tiba you batalkan kemenangan orang tu. Lepas tu pemilihan diadakan semula dan orang yang kalah tu menang. Orang yang kalah tu menang. Something very funny. Yes. I remember they were doing some bantahan. Bantahan bukan 1-2 tau. Lebih 100 kalau tak silap. Dan mereka cakap mereka akan kemukakan bantahan untuk look back into the results. Tapi yang peliknya, kali ini pemilihan digunakan blockchain. Sepatutnya telus, sepatutnya proper, transparent. Dan Rafizi dan juga tim-tim diorang juga sebenarnya yang cakap macam tak setuju. Adakah mungkin terdapat shadow hand? Dia macam ni, Sultan. Seperti mana kita semua gunakan social media, Facebook, TikTok. Kalau kita gunakan dengan cara baik, kita kongsi maklumat yang betul, apa semua, benda tu baik. Tapi ada juga orang-orang yang suka menggunakan social media untuk sebarkan kebencian dan fitnah. Okay. Betul tak? Betul. End of the day, it depends on the hand that use it. Okay. Sama juga blockchain. Okay. End of the day, it's just a tool. Betul. It's just a tool. And if the hand that handles it doesn't handles it with with integrity, so benda tu keputusannya bercelaru lah. Bercelaru. Seperti apa yang akan sedang terjadi lah. Betul. Betul. So pendapat saya ialah benda tu, adakah benda tu digunakan? Sebab saya tengok banyak bantahan, lebih kurang 190 bantahan daripada seluruh negara. We are not talking about 1 or 2 or 10, 20 bantahan. Ini 190 bantahan. Gila, banyak. Banyak. Betul. So there means so much of unwanted things happening on the ground. Sebab tu ada banyak bantahan macam tu. Tapi
banyak macam tu pun, adakah siasatan dijalankan? I think last minute memang mereka nak buat tu. That's why I think Rafizi ambil cuti sakit ke, cuti emosi ke, cuti hilangkan diri ke, cuti merajuk ke. Saya pun tak tahu dia sekarang ni menteri emosi ke menteri ekonomi. Saya tak tahu. So dia tak datang ke parlimen tau. Ya, sidang khas parlimen kan. Berkenaan tarif kan. Tarif global, isu ekonomi yang sepatutnya he supposed to champion it, he was not there. Tapi Sudun bayangkan kalau benda tu terjadi sebaliknya. Contohnya orang daripada parti pembangkang jadi kerajaan. Ada menteri datang sebab issue same thing but happens to other party. Imagine by now they would have dah guling-guling. Adam Adli akan guling-guling. Tapi tak apalah, dia pun dah digulingkan. Kan? So if you look at this now, to me sekarang adalah masanya untuk rakyat Malaysia menilai seorang individu yang bernama Rafizi Ramli ini. You seorang menteri. Keutamaan you patut bagi pada jawatan menteri. Kalau you rasa you nak merajuk ke, you nak marah ke, sebabkan keputusan pemilihan parti itu, baik letak jawatan. Betul. Dan begitulah seruan yang dibuat oleh ramai anak muda dan ramai daripada pihak pembangkang. Letak je jawatan. Tak payah nak ambil cuti lah apalah kan. Sidang khas parlimen pun tak nak datang. Betul, sebab gaji je dibayar oleh rakyat. Betul. Tapi dia kemudahan kerajaan. Betul. Yang dibayar dengan duit rakyat. Gaji duit rakyat. Betul. Tapi kerja buat untuk parti. Yes. Itu jadi masalah. That is not public service. Correct. Itu private service sebenarnya. Kan? Self-service. Self-service So dekat sinilah kita perlu pertimbangkan sama ada mereka ni betul atau tidak. Are they really caring about the people, the rakyat, or they self-serving their own interest? Tapi Susan, kalau saya tengok isu ni and the way saya tengok Rafizi Ramli, saya rasa Rafizi ni dah boleh tengok, dah boleh nampak bahawa semakin lama mereka memerintah, mereka sedang hilang kepercayaan rakyat. PKR dan juga pemimpin-pemimpin dalam PKR dan PH. Mereka sedang hilang kepercayaan rakyat. Dan untuk stay relevant, saya percayalah. Sebab apa yang saya terima daripada rakan-rakan daripada sebelah sana pun kata kalau Rafizi pergi bertanding, kemungkinan besar dia akan kalah. Kemungkinan besar dia akan kalah. Ya. Sebab banyak cabang-cabang yang menyokong Rafizi semuanya kalah. Betul. Ya. Dimenangi oleh pihak lain. So Rafizi kalau dia yelah dia kan raja formula. Betul. Dia pakar bab formula. So I'm sure dia dah buat matematik dia. Kalau rasa daripada saya pergi bertanding timbalan presiden kalah, lebih baik saya ambil cuti buat macam ni ataupun saya buat saya merajuk. Saya beritahu kat luar saya nak letak jawatan. At least saya akan dapat simpati rakyat. And dia memang buat post macam tu. Sebab bila dia masuk je, di bawah satu post tu cakap saya ni dulu berkhidmat naik lori keliling negara. Saya buat Ayo Malaysia. Dulu Nurul Izzah pun dulu di bawah saya Ayo Malaysia. So dia cuba ingatkan balik. Tapi rasanya tak orang tak ikut lagi lah. Not impactful anymore lah. Not impactful anymore. Orang tahu formula-formula itu tak jalan. Kan? So sekarang ni apa yang tengah berjadi? Where do you bet? Do you bet that Rafizi will win this high stake game or Rafizi akan dikeluarkan? Personally. Pandangan peribadi saya rasa kalau Rafizi masuk, dia akan kalah. Okay. Unless dia ada perjanjian between them. Okay. Yeah. So other than that, I don't think so Nurul Izzah pun nak masuk bertanding untuk kalah. Okay. Jadi she wouldn't want to do that. So Rafizi keluar dan ini bermaksud Nurul Izzah akan masuk. Tapi dia ada satu, kita jangan lupa satu lagi calon. Ke mana? Dia ada satu lagi calon yang berkemungkinan untuk bertanding juga. Siapa? Saifuddin. Pudin. Pudin. Okay, Pudin. So, Saifuddin pun ada kemungkinan dia akan pergi. The loyalist will always loses. Yes. Betul kan? Itu dia punya mantra. Dia pun saya teringat hari itu nampak satu sidang media. Dia kata saya lebih banyak kalah daripada menang. Betul lah itu cakap. Dia sendiri mengaku kan. Dia lebih banyak kalah daripada mengaku. Daripada menang. Betul. So, hari ini sebagai menteri pun sebab pun dia kalah juga.
Masuk jalan belakang. Bab tu dia lupa nak cakap. Sebagai menteri dia tengah menang ke tengah kalah tu dia lupa cakap lah. Sebagai menteri KDN pula tu kan. Ya, betul. So coming back to this pemilihan parti PKR. Rafizi, to me, Rafizi is just trying to stay relevant. Dia nak kekal relevant. Okay. So kalau bab dia nak kata dia nak letak jawatan nak bersara apa semua, saya rasa that drama is already over. So sebelum ni pun sekali dia pernah umum dia bersara daripada politik keluar. Lepas tu bila sampai PRU dia tiba-tiba muncul balik bertanding menjadi ahli parlimen, jadi menteri. So dia punya that formula doesn't work anymore. Kalau dia kata dia nak bersara apa semua kan. And the reason statement saya tengok dia kata saya nak fokus kerja parti, kerja amal, what not. Wah, all that. Itu semua hanyalah bagi saya lah. Saya rasa itu semua taktik untuk kekal relevan. Tapi mungkin takkan berjaya. Kan? Rakyat tak bodoh lagi. Tak bodoh lagi, betul. Rakyat tak bodoh. Rakyat boleh menilai. 2 tahun lebih mereka menjadi kerajaan. I think people can judge them from what they're doing. If the guy who was very instrumental in winning mereka tak menang election pun sebenarnya. Tak menang pun tapi sebenarnya kan. Tapi untuk menjadikan mereka kerajaan pada hari inilah Rafizi. Kalau dalam parti pun kena tolak, saya terfikirlah apa akan terjadi dengan mereka ni bila masuk GE nanti. Even ini yang saya dengar lah Sudan. Selepas PRU 15, bila dibawa sebelum mereka menjadi kerajaan apabila dibawa dalam MPP, mereka panggil MPP PKR ni, Majlis Pimpinan Pusat. Masih ingat lagi ya tema-tema dia bagus lah. Ingat. Orang lama. So, di masa perbincangan dalam MPP pada masa itu, Rafizi antara orang yang membantah untuk tidak bergabung dengan UMNO untuk menubuhkan kerajaan. Okay. Tetapi kemudiannya bersetuju juga. So, ini apa yang saya dengar. So kalau ada penonton yang kenal Rafizi, kenal Saifuddin, bolehlah tanya sendiri dengan mereka. Sebab jangan kata saya fitnah pula. Tapi kalau saya tengok lepas tu jadi kerajaan, then Rafizi jadi menteri. Kalau you dah tolak, tak mungkin you jadi menteri kan? Betul. Logically speaking lah. But I'm so betting, I think Rafizi will go out. And this is gonna be penyambungan dynasty barulah. Dari Anwar dulu pertama kepada isteri dia Wan Aziza, sekarang ni akan ke anak dia. So lengkaplah formula baru Madani. Mama, Daddy, Nurul Izzah. Madani. Apa? Mama, Daddy, Nurul Izzah. Dah ada dekat nama pun. Dan ini formula pun tak nampak. Oh, maksudnya dia dah Madani ni dia wujudkan 2 tahun lepas. Jadi they already planned this 2 years ahead lah. Aduh. We have to talk more about kemasukan Nurul Izzah pula, the impact dia, maybe after a short break. What do you think? Yeah, can. Tapi Sudan, kalau kita tengok sejarah Parti Keadilan ni, sejak dia ditubuhkan, tak pernah pun orang luar menjadi presiden parti. Betul. Hanya keluarga Anwar sahaja. Sehingga hari ni de facto keluarga Anwar. Anwar, isteri, wife dia. Dan sekarang ni kalau dia jadi menang, dia akan jadi bakal lah presiden lah. So, nampak macam bukan tangan gaib lagi lah. Nampak macam memang Anwar yang tengah susunan dia lah. Susun kan? Parti derita, Sudan. Parti derita. Parti keluarga. So saya nak tanya sikit. Contohlah kalau hari ni Rafizi memang out and Nurul Izzah comes in. Apa akan terjadi? Sebab Nurul Izzah tak pegang jawatan dalam parlimen, tak ada apa-apa. Betul. Tapi timbalan Presiden PKR ni, saya rasa dia quite high juga kan? Ya, of course. Dan impact dia mesti ada impact lebih besar kan? Takkan Rafizi still keep menteri position kalau dah kalah? Kalau saya, saya akan letak jawatan. Oh, letak jawatan? Kalau saya akan letak jawatan. Sebab saya ada maruah. Yeah, because if you lost your parties... Kalau you kalah dalam pemilihan parti,
bukan lagi timbalan presiden. If you ask me lah personally, saya akan letak jawatan. I will resign because saya ada maruah. Betul. What about Rafizi? I don't know lah. You have to ask him. Ya. Tapi dia tu menteri emosi, saya tak tahulah kan. Tak tahu, maybe masa tu dia ada formula lain kot. Formula lain kot untuk pusing, spin sikit. Benda boleh pun dia ada formula, benda tak boleh pun dia ada formula. So dia kan dia ada formula. Everything dia ada formula dia. Tapi saya dengar ada formula juga untuk Nurul Izzah. Saya dengar lah. Kalau Nurul Izzah menang, mungkin dikatakan dia akan dijadikan senator. Okay. Dan dibawa masuk ke Dewan Rakyat semula. Oh. Ke Parlimen semula. Ke Parlimen semula lah. Parlimen semula. Is that a possibility? Dan mungkin sampai boleh dijadikan menteri. Mana tahu? Yeah, you never know. You never know? You never know because senatorship is going to expire. One senatorship who is some current minister, dia akan tamat tak lama lagi. Betul. Silap saya. Okay. Tengku Zafrul. Okay. Dia punya senatorship dan so bila dia dah keluar, kementerian tu akan kosong. So it's not impossible untuk lantik Nurul Izzah sebagai senator. Jadikan dia menteri. Betul, sebab sekarang ni saya tengok memang mereka dah start dah buat program propaganda cakap Nurul Izzah is so, masa kalau benda tu betul-betul jadi, kalau Nurul Izzah jadi senator menteri, betul-betul Madani lah tu. Madani lah. Ayah Perdana Menteri, anak menteri. Isteri pun MP. Ahli Parlimen. Madani lah sangat. Madani. Mama, Daddy dan Nurul Izzah. Saya cuma tertanya-tanya, adakah penyokong-penyokong reformasi ni will support this? Bukankah ini nepotism? Bukankah ini benda yang diorang dulu cakap, we will fight this? Tapi hari ini, itu yang dijulang-julang. Sudan, mereka selama ni bercakap mengenai kronism lah, nepotism lah, anti rasuah lah, everything under the sun. Betul. But, sejak jadi kerajaan, semua ni making amalkan. So, what that they has changed? Betul. Apa yang mereka dah mengubah? Nepotism ni sebenarnya keluarga diorang je lah sebenarnya. Saya rasa rakyat pengundi yang ada hari ini bukan pengundi macam 10 tahun 20 tahun yang lepas. Anak muda undi 18 dah, anak muda dah jadi pengundi. So mereka ni boleh baca, boleh melihat, boleh menilai sendiri. Saya rasa menilailah sendiri. Penonton-penonton podcast kita tolong menilai sendiri kerajaan yang ada hari-hari ini. Dan adakah ini yang kita nak? Sebab you won't believe it, Nurul Izzah ni dapat sokongan daripada semua tau. Dia punya youth lah, what not lah, semua disokong dia. Jadi takkan dari seluruh badan fikiran ni semuanya tiba-tiba lupa ke peranan dan perkataan reformasi ini. Semua lupa. Zaman zaman PKR ditubuhkan, Anwar berapi-api bercakap mengenai Tun Mahathir. Tun Mahathir amalkan kronism, nepotism lah apa semua. Tapi dah 2 tahun lebih menjadi kerajaan, menjadi Perdana Menteri. Sampai hari ini tak ada satu kes pun yang boleh dibawa ke mahkamah ataupun untuk tuduh Tun Mahathir. One. Number two, zaman Tun Mahathir dah menjadi Perdana Menteri, anak Tun Mahathir tak terlibat dengan politik. Tak membengkang jawatan dalam UMNO. Tidak menjadi senator. Dan seingat kita lah, tak ada pun anak Tun Mahathir ikut dia pergi urusan rasmi kerajaan. Betul. Di luar negara. Naik private jet. Naik private jet. Tak ada pun. Pada ketika itu, kita tak, seingat saya tak ada lah kan. So, orang macam tu, you kata nepotism, tapi apa yang kamu buat hari ini, ni panggil apa? Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Kan mereka dah tutup mata, dah tak nak dengar dah bisu dah pekak dah. Ini tak berani bercakap lagi dah pasal kita mungkin boleh panggil deritaism. Tapi I think the impact is they're trying to gear Nurul Izzah as a candidate for Prime Minister. Prime Minister, what not. First female Prime Minister. Tapi bukankah dia sendiri kalah di Permatang Pauh? Kerusi kuat mereka, kubu mereka sendiri. Kubu sejak 1997. Ya. Tak pernah kalah kan? Tak pernah kalah. Oh, lepas tu kalah. Kalah. Adakah mengeluarkan Rafizi ini idea yang bagus? Tak tahulah, tapi itu mungkin kepandaian dia orang lah bercatur politik ni. Tapi saya rasa something is wrong lah.
So, mereka buat benda yang tak sepatutnya dibuat. Benda yang mereka cakap benda ni tak sepatutnya dibuat. Tapi mereka buat sekarang ni. Tak, benda yang mereka tak sepatutnya mereka buat. Dan benda tu sepatutnya rakyat tahu. Dan inilah masanya rakyat untuk melihat dan menilai mereka ni. Adakah mereka ni mampu untuk memerintah negara? Hujung bulan ni kita akan tahulah sama ada Nurul Izzah ni akan jadi senator ke tidak. Tidak. Kalau jadi senator, lepas tu jadi menteri ke tidak. Dan macam mana dengan kerjaya Rafizi? Adakah dia akan naik lori semula? Ceramah. Mungkinkah dia akan turun ke Jempol, brother? Boleh. Saya sendiri akan turun untuk sokong pasang. Bukan sokong, saya akan menyambut. Menyambut. It is to be seen. But I rasa politik yang mereka amalkan ni mencerminkan pemimpinan mereka sendiri. Tapi bagi saya Rafizi ni adalah seorang menteri yang gagal. Bagi saya. Kejayaan dia yang kita boleh nampak ialah vending machine. Okay. You remember the vending machine yang jual nasi lemak, mihun apa semua? And maybe we should look for the latest statistics lah. Malaysia already credited how many vending millionaires. Vending millionaires. Betul? Vending millionaires. Vending machine millionaires. Betul. So, itu satu-satunya kejayaan dia. Betul, jual nasi lemak dalam vending machine. Tengok dengan begitu banyak formula. Ini graduate paling terbaik Petronas. Jual nasi lemak dalam vending machine rupa-rupanya. Pendapatan daripada Petronas 80 bilion. Kita ambil 5 bilion. Kita jadikan pendidikan percuma. Tinggal lagi 75 bilion. Negara. Tapi saya tak tahulah semua formula tu pergi mana. Pergi ke mana, betul? Dah formula semua dah masuk laut. Belah mana pun tak tahu. Tapi baguslah kalau dia betul-betul digulingkan. It is the right. I think it's already time. Rakyat dah benci. Rasanya kalau parti mereka pun dah benci. That is probably going to be the end of Rafizi lah kot. Whether it's going to be end of Rafizi or end of PKR. And the end of Rafizi at the hands of Anwar rupa-rupanya. Rupa-rupanya. Lepas 20 tahun berjuang. Tapi selagi Azmin Ali ada dalam PKR, I don't see any contender yang mampu lawan Azmin. Okay. Even Rafizi pun ada sejarah. Okay. Lawan Azmin kalah. As timbalan presiden. Lepas tu yang dia nak bersara politik kan. Betul. Ya. So lepas Azmin Ali berhijrah dan dipecat daripada PKR, barulah Rafizi naik. Betul. Tapi tak tahulah apa akan terjadi. Kali ini, di bulan ini. It's a popcorn time lah. Popcorn time to see macam mana mereka sendiri membunuh di dalam. Within themselves. Untuk it's happening. Bukan untuk parti mewah. Not open secret lah, because I tengok calon ketua MK Kamil tu pun dah sokong. Banyak juga cabang-cabang dah keluarkan kenyataan. Seorang je tak sokong. Nick Nazmi je tak sokong. Nick Nazmi tak sokong lagi Tapi sebab dia pun dah kalah kan. Dia pun dah kalah dah. Dan dia pun memang orang Rafizi juga sebenarnya. So tak apalah, we see what's going to happen lah. So, apa yang akan terjadi pada parti keluarga dan rakan-rakan ni, kita akan tahu hujung bulan ni lah. Betul. Nasib PKR ni. Betul. So, adakah dia akan di-upgrade kepada Mama, Daddy dan Nurul Izzah? Madani. So, we shall just wait and see. Betul. Meanwhile, boleh makan popcorn banyak sikit. Tengok, mungkin ada kejutan-kejutan baru. Mungkin lah. You never know kan? Expect the unexpected. Betul. So, Sudan, saya rasa kita hanya bincang mengenai pemilihan PKR. Sebab itu yang sedang hangat sekarang dalam negara kan. Penonton kena tunggu. Kalau nak tahu keputusannya, kena lah tunggu sampai habis pemilihan. Because in between boleh jadi macam-macam. Boleh buat orang kata perjanjian. Mungkin ada orang akan main pintu belakang lagi. Tak tahu. Ya. Kan? Dia orang ni parti PKR kan. Saya cakap parti PKR, betul lah. Parti PKR kan. So you never know. So we have to wait at the end of the month, see what's really going to happen. Saya rasa
setakat itu saja untuk episod ke-9 podcast Sembang dan Santai. Dan saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Vesak kepada semua penganut Buddhis di Malaysia yang menyambut Hari Vesak. Semoga negara kita kekal aman dan kita rakyat negara ini yang berbilang kaum, agama sentiasa kekal harmoni. Ingat, keamanan dan keharmonian adalah aset penting dalam sebuah negara yang berbilang kaum macam Malaysia. Selamat Hari Vesak daripada saya Sanjeevan dan saya Sudan. Selamat Hari Vesak kepada semua ya. Saya harap di Hari Vesak ini semoga kebijaksanaan kita untuk menilai parti PKR ini lebih diamalkan selepas ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod ke-10 podcast Sembang dan Santai. Bye.